Okay, Alhamdulillah masuk lagi sebiji Civic FL5 Type R. So dia buat 360. Dia lagi ada ni Type R. Yang 360 pakai casing lah. Lagi kita buat Locatech J series. Ini dia ada lagi TPMS, sensor Locatech kat sini. Lagi ni kita tukar Type C. Yang asal dia USB. Ini kita tukar jadi Type C. Bila charge lebih cepat masuk, fast charging. Okay, kita tengok bila start kereta. Tunggu sekejap dia loading. Okay, lepas tu kalau kita masuk gear reverse, cara nak guna 360 dia. So gear reverse, pak keluar. Lepas gear reverse ada view depan. Gear reverse ada 3 view. Ni buat angle, ni tayar belakang lah. Kalau kita tekan, dia jadi view macam ni pun boleh. Okay. So nak tutup, sini ada pangkah dia. Ataupun nak on balik, tekan ni. Nak tutup boleh tekan ni kak. Okay, kalau bagi signal, dia keluar view kiri, view kanan. So nak tukar view boleh pilih. Nampak tu ada 3D left raw. Kalau left raw kalau macam ni, sekejap tengok. Bagi signal, dia keluar macam tu. So memang bantu lah kalau kita nak reverse kan, contoh kan. Dengan sensor semua dia ambil. Contoh nampak sensor pun dia masuk. Okay, line pusing ke, semua dia pusing ikut sekali. Okay, kalau kita nak pergi depan balik pun ada objek, senang lah. Nampak tayar depan pun nampak. Tu tayar depan nampak. Kalau tak puas lagi, ambil ni. Ini tayar depan, kiri dengan kanan. Kalau tekan ni, ada 4 tayar. Okay, ada detect objek lah. Okay, ni Locatech. Boleh cek baki lah. Ni kad senang je. Okay, lepas tu ni TPMS. Nak setting ke apa, tekan lama-lama. Ada video lagi satu aku ada buat lah. Memang berbala lah 360 ni. Okay, gambar Sony lens lah, memang terang lah. Malam ada night vision lah. Okay, ini paling best lah kalau tempat sempit kan. So benda ni dah stable lah, dah lama pasang. Siapa yang berminat boleh roger lah.